Petang ni hari-hari terakhir sebelum kita menghampiri Ramadan. Hari ini kita ada sedikit kerja mengecat di Baitul Jannah kesan minyak. Jadi baru ni kita keluarkan sedikit peruntukan lah. Untuk menghadapi Ramadan, kita bersihkan sedikit dapur dan kita cat. Muslim main apa Muslim? Jadi Superman? Tak. Jadi apa ni? Lah anak-anak. Pengen ngecat tadi? Mana sikit kesan cat? Tunjuk sikit. Oh, dekat seluar tu. Ini bila kita nak menghadapi Ramadan ni, kita kena anggap dia sebagai satu perayaan. Jadi kadang-kadang orang bila nak raya baru nak cat rumah ataupun bila nak raya baru nak hiaskan. Tapi apa yang mengajar diri saya adalah kita buat persiapan tu adalah ketika sebelum Ramadan. Supaya bila sampainya waktu Ramadan nanti, kita dah berada dalam keadaan yang terbaik untuk menyambut Ramadan. Jadi sebab tu kami dekat rumah kebajikan Baitul Jannah ni kita cat bangunan sebelum puasa. Jadi tadi 1 tong tak cukup. Jadi kita nak tambah lagi 2 tong. Jadi sebelum kita pergi ke kedai hardware, ni saya singgah di sebuah kedai dekat Bandar Maran. Okey, kedai Pusat Produk Muslim Maran. Ni. Okey, di sini kita dapatkan 1 kotak kurma ajwa. Ni saya tunjuk. Okey. Kurma ajwa ni saya nampak macam agak premium lah. Kalau kita tengok daripada label ni, dia datang daripada Arab Saudi. Okey. Seberat 5 kilo. Ini kami beli dengan harga 220. Kalau tengok kualiti dia, subhanallah lah. Sangat cantik lah. Ingat nak rasa satu lah. Okey. Kita nak rasa satu kurma ajwa daripada Arab Saudi. Ini antara tengok dia punya kualiti kurma pun agak cantik. Nak rasa bismillahirrahmanirrahim. Rindunya nak sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ku keras tanya ustaz-ustaz yang biasa cat tu, dia kata murah juga. Okey, murah lah ni. Ya. Pakai dia. Baru cat tadi. Tak tahu lagi hasil dia, tapi rasanya okey lah kot. Saya tak cat, minta budak-budak. Saya jaga rumah anak yatim tu. So budak-budak dengan ustaz cat. Ni Kat bawah. Baitul Jannah. Baitul Jannah. Oh, abang tahu? Pernah pergi? Pernah lagi. Hantar barang? Bukan hantar orang. Hantar? Tu hari dia ikut kahwin tu hantar apa tu hari ni? Hantar lauk. Ya. Baitul Jannah ni dia ada banyak lagi kawasan yang masih cat tak habis. Kalau ikutkan bangunan tu masih tak siap lah. Kalau tengok keadaan dia, ada bahagian healing yang masih tak ada dan seumpamanya. Jadi kita nak buat semua memang kos dia sangat tinggi. Jadi kita buat slow. Kita cantikkan slow, kita cat slow. Kita baiki. Saya pada waktu yang akan datang ni mungkin lepas raya, ingat nak cat yang bangunan bahagian luar tu. Kita nak plaster, kemudian kita nak cat. Supaya bangunan Baitul Jannah tu nampak cantik lah. At least nampak cantik. Nampak cantik lah. Bila kita duduk dalam tu, kita rasa Allah bahagianya duduk kat dalam tu. Seperti mana kita duduk rumah kita di syurga. Kan? Dan juga mungkin syurga untuk anak-anak rumah kebajikan kami. Mana tahu. Jom. Ni kebetulan lalu dekat jalan masuk nak ke kampung Bak-Bak ni. Mungkin kita boleh selit sikit lah. Ini tanda projek ni. Projek jalan ni. Kalau tengok tarikh siap dia 21 bulan 3 tahun 2025. Tahun lepas lagi. Bulan Mac. Tapi masih tak selesai. Kalau tengok dekat jalan tu masih ada
kun-kun untuk projek lah. Dan ada bahagian yang kat dalam yang masih jalan yang masih belum betah. Padahal ni dah dekat nak setahun dah siap. Jadi inilah realiti. Kebetulan buat video ni, manalah tahu orang tengok kan. Jadi orang nak tanyalah kepada pihak yang berkenaan lah. Kalau kita tegur buat kerajaan UMNO ni, dia problem sikit. Bila kita tegur je, dia kata kenapa awak tak pergi pejabat kontraktor lah, apalah. Alah, hai. So rakyat tak boleh nak bersuara melalui social media ke? Memang rakyat hanya boleh bersuara melalui pejabat saja. Macam tu. Ini masalah dia. Dan tu awak buat projek yang tak siap-siap, awak tanpa rasa bersalah pakai duit rakyat. Lepas tu bila rakyat nak bersuara, tak boleh secara terbuka. Awak buat salah laku secara terbuka tak apa. Ini. Kadang nak marah tak boleh juga kan. Ini kenapa projek ni tak siap-siap. Oh, ini bro, ada gaya orang ngecat. Macam mana lah seluar ni. Kira jahanam ke macam mana ni. Uzop. Jadi askar Indonesia dah.